Ada persoalan yang dilontarkan oleh seorang doktor di Facebook berkaitan dengan kematian ayah dan anak baru-baru ni, berkaitan dengan hukum faraid, macam mana pembahagian faraid. Jadi jawapan dia, pertama sekali kita kena lihat dulu tentang masa kematian mereka. Maksudnya kita perlu dapatkan masa yang tepat mereka meninggal dunia. Jadi kita serahkan pada pihak yang berkepakaran seperti doktor dan sebagainya, nak tentukan masa kematian bapa dan anak tu. Okay, kalau ada masa kematian yang mana berlaku turutan, contohnya mula-mula ayah meninggal, kemudian barulah anak meninggal, maka pada ketika itu anak tu mempusakai harta ayah dia. Begitu juga sebaliknya, maksudnya kalau anak tu mati dulu kemudian ayah, maka ayah tu akan mempusakai harta anak dia. Jangan kata macam mana baby tu boleh ada harta kan. Kita tak tahu, mungkin dia ada duit raya ke, duit sedekah ke, itu pusaka tu. Okey, itu tertakluk dengan pusaka. Baik, itu kalau kita tahu turutan kematian. Dan yang kedua, kalau kita tak tahu turutan kematian, mana setelah doktor buat pemeriksaan, mereka tak dapat, tak jumpa waktu yang tepat mereka berdua meninggal dunia, ataupun dapat keputusan tapi meninggal pada waktu yang sama, serentak. Baik, dalam kedua-dua keadaan ni, dari segi hukum pusaka, mereka tidak mempusakai antara satu sama lain. Dia tak dapat. Maksudnya ayah meninggal, yang anak tu tak termasuk sebagai ahli waris kepada ayah tu. Begitu juga pusaka anak tu, ayah pun tak terlibat, tak termasuk dalam ahli waris kepada anak tersebut. Wallahu alam. Pertubuhan Dua Faraid Malaysia, faham faraid, harta berkat, waris selamat.